Kenapa lelaki tak makan padu? Jarang aku jumpa lelaki masak padu. Sebab memang hisap umur. Ya. Tak ada kena mengena. Diorang nak merosakkan lagi paru-paru diorang. Tak ada kena mengena juga. Lain deh. Hai semua. Hari ni kita bersama dengan Iman. Imam belakang kamera. Iman belakang kamera. So, hari ni kita akan koyak dan masak. Kita koyak dan masak apa ni kakak? Kita ada daging, dendeng dan juga Dendeng paru. Okey. Untuk pengetahuan korang, daging dendeng ni cara untuk menyediakannya sangat-sangat mudah. Ada 3 cara. Okey, cara yang pertama, korang boleh rendam dengan air panas saja dan masukkan ke dalam microwave. Ataupun dengan cara kedua, korang boleh masakkan dekat guna apa? Dekat masukkan terus ke dalam kuali lah. Ya, betul. Lagi satu, kalau nak panaskan guna air tu, okay, masukkan je dia punya bekas ni pun dekat dalam air panas. So nanti dia akan kita dipanaskan semula lah. Ya, betul. Dia preheat balik. Betul. Sesuai nak bagi travel bawa ini. Okey, kita akan teruskan. Macam mana nak masak kakak kalau yang ini tak dicocok? Cuba. Oi, go. Oi, more passion, more energy, more footwork. Tak boleh terangkan sedikit tak berkenaan dendeng paru dengan dendeng daging ni macam mana diorang nak dapatkan? Okay, untuk dendeng daging ni you guys boleh dapatkan kat TikTok merchandise kita. Lagi satu you guys boleh dapatkan dekat Outlet. Lagi satu you guys boleh dapatkan dengan insyaAllah promosi soon. Kita akan ada promosi Intimate Spray. You guys akan dapat percuma dendeng daging ataupun dendeng paru. Either all lah, tak boleh dapat dua-dua. Kalau nak dua-dua, belilah tu. Kan? Tapi ini limited stock. Siapa cepat dia dapat. So we gonna start off. Tapi saya punya POP dia akan jadi 2, 3. Ada 3 kamera yang nak kena buat ni lah. So sini satu, sini satu. Sebelah sini, sebelah sini. Satu belah sini. Ya. Kena pakai seorang lagi ni. Duh, tak cukup staff lah. Amin. Tak malu aku sendiri. Tak tolong ambil lah untuk kaca-kaca. Ni masukkan, kita record. Padahal tak nak masak. Avoid masak. Ni nak minta tolong. Kita orang nak POV kamera sini dengan kamera sini, tapi tak ada orang nak tolong buka. Oh, faham? So, keluarkan dia first dia nak ni asing lah kot. Buat ni kelompok kan. First dia daging dendeng, tapi jangan dia terus. Just duduk. Dia tak boleh kepakaran. Kayak pupak-pupak ni nak lakam. Kau nak lakam ke tak? Kau nak lakam ke tak dia marah? Sorry dia orang macam kita kami ini grup. Kita dulu kalau nak dulu nak tahu mana pak? So, macam tu je. Tenang. Ini aku nak tidak rasa. Itu. Korek-korek sikit dia. Geli. Dia becek. Tengok minyak lah. Sesuai untuk orang yang tak pandai masak. Tak ada yang pandai sikit. Malas. Tekstur dia. Susah agak daging dia. Kalau you guys suka yang macam kecil-kecil, korang seperti dia pandai nak kan. Bersin tanda. Orang sedap. Bersin tanda sedap, tapi bersin tanda dia pedas sikit. Dah sedai. Settle. Dia sepadan segitu je. Topping. Lah, betul sikit je. Kau boleh dekat tak? Macam tu.
Plate apa? Plate golden. Wah. Aku ni sikit. Okey. Dah sangat. Dah malu. Dia cakap mudah lah. Kenapa lelaki tak kawan? Jarang aku jumpa lelaki masa paruh. Sebab memang hisap rokok. Ya. Tak ada kena mengena. Tak ada kena mengena. Diorang nak merosakkan lagi paru-paru diorang. Tak ada kena mengena juga. Lain deh. Lepas kita Ini pun buat pedas. Tapi kira dia makin penting juga. Sebab tu korang kena masuk dalam microwave. Atau panasin sebelum pakai. Betul. Kalau buat nasi goreng mesti menari. Ya Allah. Angkat ni. Oh, dia. Itu kita angkat. Itu kira sepet. So hari ni pakai pikiran Kak Faizal nak makan sekali boleh je. tak involve dalam meeting kan? Tak. Ni apa dendeng daging. Daging. Korang masak berapa lama? Sekejap je panaskan je. Panaskan je lah. Panas kat kuali ke panas dekat tu? Pan. Oh, guna api tak? Pakai induction. Pedas dia for me memenuhi cita rasa lah. Pedas lah. Tapi macam rasa tom yum sikit. Betul. Daun limau je kot. So, dah. Ini first time rasa. Yang ni dah rasa kat London itu. Itu apa? Ini apa? Paru. Sedap paru. Dua-dua sedap. Tapi yang ini tak sepedas daging dendeng. Oh. So siapa yang minat pedas, ini kira pedas lah. Pedas tapi sedap. Yang ni tapi dah lama baru rasa pedas dia datang. Tapi dua-dua pedas memang sedap. So dendeng daging ni kalau jual berapa? RM38. So kita nak bagi percuma dengan setiap pembelian IBS. Invisible, kita match free. Okay, so beli akan dapat salah satu lah. So tak boleh pilih. Okay.